Lupakan yang nak kahwin dalam masa 2 atau 3 tahun ni, kalau anda masih gigih simpan duit kahwin dalam akaun bank. Menjelang hari bahagia anda nanti, nilai duit tu mungkin dah tak cukup nak bayar kos kahwin yang makin mahal. Kos perkahwinan sekarang secara puratanya boleh diselesaikan dengan 20 dinar emas. Masalah utama orang muda sekarang, jual pantang nampak jualan murah atau kejap baru duit kahwin yang disimpan tu habis terlebur dulu. Saya share kepada anda strategi simpan dinar ni supaya simpanan anda bukan saja kalis daripada nafsu sendiri, tapi nilainya makin bertambah tinggi sementara menanti majlis kahwin anda nanti. Caranya mudah, gunakan akaun Gap untuk kumpul gram sikit-sikit ikut bajet sebulan setengah dinar ataupun 1 dinar. Simpanan ni tak ada komitmen bulanan dan tak ada cas. Anda boleh keluarkan 10 dinar fizikal yang cantik ada motif Islamik sebagai hantaran atau mas kahwin, dan baki 10 dinar lagi boleh dijual terus untuk tampung kos majlis perkahwinan anda. Jadi kepada anda yang ada masalah nak simpan dana perkahwinan anda, jangan biarkan impian perkahwinan anda terganggu sebab nilai duit simpanan makin mengecil. Jadi anda nak mula tukar duit kahwin anda dari emas sekarang atau nak tunggu kos kahwin makin naik? Tentukan matlamat anda hari ini. Hubungi saya sekarang untuk saya bimbing anda buka akaun Gap hari ini.